dia punya terung ni. Lembut elok. Okey, kita ambil terung. Kita ambil cili dengan bawang ni. Gaul dengan kuah ni sekali. Masya-Allah. Bismillah. Mas Azau. Ni ada terung ni. Terung? Terung tanam sendiri ni. Ni bakso tanam? Fresh lagi tu, tengok tu. Tanam atas bumbung? Tanam atas bumbung. Tak pelawak bukan posu. Nak buat apa sedap Terung pajeri boleh? Pajeri dah buat dah. Pajeri dah buat. Cik tepung? Tepung pun dah buat. Kalau semua tanah kita masak kedai je lah. Abang makan kedai pula nak masak lah sedap. Masak sedap. Nak masak bila orang bagi idea tak nak pula. Macam-macam lah bakso ni. Okeylah, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi menu orang dulu-dulu. Masakan kampung legend. Zaman nenek-nenek, mak-mak kita dulu biasa buat. Cuma menu ni dia banyak nama. Banyak nama dan ada banyak versi. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan versi Mak Sila punya lah. Okey, jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi terung bakar bersantan Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan terung bakar bersantan maksud ni mudah je. First kali kita kena ada santan. Ni maksud guna 1 kotak santan 200 ml tu. Lepas tu ada bawang merah 1 biji saya besar. Ataupun 2 ke 3 biji lah. Lepas tu ada cili padi, belacan sikit. Lepas tu maksud guna ikan selayang ataupun ikan sardin yang telah maksud rebus bersama asam keping dan garam. Limau nipis. Lepas tu ada bahan perasa dia. Secukup rasa garam, gula sikit. Lepas tu ada lada hitam yang telah maksud tumbuk. Dan bahan utama dia terung. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali kita panaskan kuali. Lepas tu kita sediakan terung lah. Ni maksud nak bakar dalam kuali je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masuk seketul macam tu. Kalau sahabat nak bakar atas api lagi sedap lah. Dia ada aroma smoky tu. Tapi maksud tak ada. Maksud grill atau bakar dalam kuali je. Maksud letak minyak sikit. Okay, kita bakar lah sehingga dia ada kehitaman macam tu. Sehingga dia lembut lah. Okey sahabat, ni maksud punya terung dah masak ni. Dia dah hitam macam tu, dah lembut dah. Jadi kita boleh angkat lah. Okey, jom. Okey, kita angkat. Letak dalam pinggan yang kita nak hidang ni. InsyaAllah, wangi bau dia. Ni masak elok lembut. Okey sahabat, terung ni maksud dah siap bakar. Dah lembut elok dah. Tapi kita kena sejukkan dia sekejap. Baru kita boleh ke step seterusnya. Okey sahabat, sementara nak tunggu terung kita sejuk. Maksud nak buat dia punya santan. Okey, first kali kita masukkan santan ni dalam kuali. Sebab kita nak masak dia. Okey, lepas tu masuk bahan perasa lah. Belacan, gula sikit, garam secukup rasa dengan lada hitam. Jangan buka api lagi Okey, lepas tu kita gaul sebati dulu. Kita hancurkan belacan ni dulu. Kita bagi sebati dulu baru kita hidupkan api. Okey sahabat, bila dia dah sebati macam ni kita boleh hidupkan api. Bismillah. Okey, kita panaskan sekejap je santan ni bagi dia naik uap je. Jangan sampai dia pecah minyak Okey sahabat, bila dah mendidih macam ni, dia dah naik uap macam ni, kita masukkan bahan yang diiris ni. Okey, macam bawang ni masuk separuh je, separuh lagi maksud nak tabur lagi. Kita masukkan bawang dengan cili. Yang ni nanti separuh ni maksud nak tabur last. Okay, kita biarkan naik uap macam tu. Lepas tu kita boleh tutup api ni, siap dah ni. Senang je terung bakar bersantan ni. Okay sahabat, bila kita punya kuah santan ni dah mendidih macam ni, sahabat pastikan secukup rasa. Bagi rasa masin apa semua dah ngam, kita boleh tutup api. Okay, bismillah. Okay, jom kita ke step seterusnya pula. Okay sahabat, untuk terung ni kita belah dulu tengah dia. Kita nak bukakan dia. Okey, kalau sahabat nak buang yang hitam ni pun boleh. Macam masa-masa tak buang lah. Kalau kita bakar dengan api, kita kena buang. Sebab dia pahit kan. Kalau kita bakar dalam kuali ni, tak perlu pun tak apa. Okey, kita buka macam ni. Kita belahkan ni bagi ada Inilah senang kita nak tabur kuah santan tu. Okey.
Sini kita potong dia. Okay, kita bukakan dia. Masya Allah, lembut elok ha. Ni nanti kita nak tabur lah kuah santan tu atas dia. Wangi bau. Bagi penggemar terong wajib cuba menu ni. Okay, ni yang terong last ni. Okay, kita buka dia. Okay, jom kita siram dia punya kuah santan pula. Okay, sebelum kita tabur kuah santan tu, kita berisikan apa tu? Dia punya ikan. Ikan ni maksud rebus. Ataupun ada orang panggil ikan kukuh lah. Okay, maksud rebus dengan asam keping. Dengan apa tu? Garam. Okay, kita letak atas dia ni. Oh, sedap ni. Ni menu ni dah cukup dah. Dah ada lauk ikan. Sayur dia terung. Dah cukup dah. Tak perlu lauk lain. Sedap ni. Ada yang tak letak ikan. Macam masa letak ikan. Okey sahabat, nampak tu. Mak sudah taburkan isi ikan rebus tadi. Lepas tu sekarang kita bolehlah siram kita punya kuah santan yang mak sudah masak tadi. Bismillah. InsyaAllah. Nikmat Tuhan mana yang nak didustakan lagi. Masya Allah. Sedap ni sahabat. Jangan lupa cuba menu yang lama ni, memang sedap. Simple. Kos tak banyak. Bahan mudah nak dapat. Okey, lepas tu Mak Su nak taburkan sikit lagi bawang ni. Supaya dia nampak lebih menarik lah. Nampak bawang tu fresh kan. Okey, kita tabur. Sekali dengan cili. Baru dia nampak fresh. Okey, last sekali Mak Su hiaskan dengan apa tu? Limau nipis. Ni kita akan perah last lah. Okey, alhamdulillah siap. Okey sahabat, nampak ni terung bakar santan Mak Su dah siap, nampak. Menyelerakan ke tidak? Okey, Mak Su nak makan dengan ni. Bismillah. Dengan budu lah dia punya lawan. Kita bubur budu sikit. Dah habis lah budu Mak Su. Lepas tu limau dengan cili pari. Alhamdulillah siap. Okey sahabat, tengok ni Mak Su punya terung bakar santan dah siap. Ni makan dengan nasi panas. Lepas tu pula dengan budu. Memang menambah nasi lah. Tak perlu lauk lain, cukup terung je sebab dia dah ada ikan rebus dalam ni. Okey sahabat, selamat menjamu selera. Alhamdulillah, terung bakar bersantan Mak Silasta dah siap je kita makan. Okey sahabat, sebelum kita makan, kita kena perahkan limau ni. Bismillah. Baru dia seimbang rasa. Masya Allah. Okey, jom. Masih nak ambil lauk. Okey sahabat, Mak Su nak ambil ni satu terung. Masya Allah besarnya. Bismillah. Ambil kuah dia sikit. Kuah dia pekat elok. Okey, je kita makan. Okey sahabat, siapa pertama? Okey, Mak Su tak nak makan dengan budu lagi. Kita ambil ikan ni dengan terung. InsyaAllah sedapnya tarik tu. Cili sikit bagi pedas. Okey, kita gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup rasa lemak dia. Ada rasa aroma lada hitam tu. Dia macam kuah laksam tu kan. Memang sedap. Gigit pula cili tu. Dia naik aroma pedas. Gigit pula bawang merah yang fresh tu. Memang gabungan yang sempurna. Memang sedap. Bismillah. Tak perlu lauk lain dah. Cukup yang ni. Okey sahabat, kita ambil ikan ni. Taruh kat sini. Kita ambil ni. Dia punya terung ni. Lembut elok. Okey, kita ambil terung.
Kita ambil cili dengan bawang ni. Gaul. Gaul dengan kuah ni sekali. Masya-Allah. Bismillah. Padu, mantap. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi yang Mak Su kongsi hari ni. Memang kalau per 10, Mak Su bagi 10/10 tahap kesedapan dia. Sebab apa Mak Su bagi 10/10? Sebab cara penyediaan dia, cara masak dia mudah, bahan tak banyak, kos dia pun jimat. Boleh buat bila-bila masa je dan rasa dia memang padu. Ada rasa gabungan lemak daripada santan tu tak muak sebab kita perah limau tu, lepas tu kita makan pula bawang dengan cili tu. Buatkan lauk ni gabungan dia sangat sempurna. Tergaulkan pula dengan ikan rebus tu. Memang padu. Okey, yang ni Mak Su nak cicah dengan apa tu? Budu. Bismillah. Oh, ni makan dengan budu lagi padu ni. Kita ambil lagi dia punya terung. Okey, sahabat, suapan terakhir. Sahabat jangan lupa cuba kat rumah, okey? Memang sedap. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Berkuah loh. Oh, memang sedap resipi ni. Jangan lupa cuba kat rumah. Memang insya-Allah tak menyesal, insya-Allah puas hati. Insya-Allah menjadi kegemaran pula lepas ni kan. Okey sahabat yang tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okey? Tanda support Mak Su. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Badrul ni. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.